Emma Mambong masuk kelab, DJ Kid tampil bersuara. Biarlah dia nak SUPPORT bakal suami. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Baru-baru ini tular sebuah rakaman video di media sosial memaparkan seorang wanita yang didakwa pelakon Emma Mambong sedang menyapa peminat di sebuah kelab malam. Sebelum video itu disahkan sendiri oleh Emma, kebanyakan media memilih untuk mengaburkan wajah aktris berkenaan berikutan. Identitinya masih belum disahkan ketika itu. Individu yang dikaitkan rapat dengan Emma, DJ Kid, kemudiannya tampil memberi penjelasan bahawa kehadiran pelakon tersebut adalah bagi memberi sokongan kepadanya yang sedang bertugas sebagai DJ di kelab malam berkenaan. Menerusi ruangan komen di Instagram sebuah portal hiburan, DJ Kid tampil mempertahankan mengatakan Emma dan terbuka. Sekiranya wajah aktris terbabit tidak dikaburkan, tak perlu kaburkan muka pun, biarlah dia nak sokong bakal suami dia, Sping. Nanti kalau saya jadi nelayan, saya bawa dia ke sungai pula, komen DJ Kid.